Hari ni kita makan kat mana, Dik? Rumah makanan Melaka. Ha? Rumah makan Melaka. Ha? Kat mana tu? Di Melaka. Oh, okay. So sekarang kita orang dekat rumah makan Melaka. Oh, sorry. Nampak rumah makan Melaka. So kiranya kita orang pun first time jugalah datang sini. Like ramai gila orang. Yelah, sekarang pukul 12. So ramai gila orang nak makan tengah hari. Okay. So ni lah keadaan dia. Ramai sangat orang. So korang boleh tengok lah. Nampak tak? Ramai gila orang. Okay. So benda first kalau datang sini adalah kita kena, dia pakai sistem troli tau. So macam pakai troli, ambil troli dan ambil dulang. So kena beratur untuk ambil makan. Itu semua lauk-lauk lah. Lauk kat situ. Situ pun lauk. Ramainya orang. Situ lauk-lauk. Sana tu air. Kat sini lah. Oh, air pun ramai lah. Ramai orang ni. Nampak tak? Ya, air. Tengok lah keadaan kat sini. Ramai gila orang. Buat. So Mama dengan Alia pun still tengah pilih lah lauk apa nak ambil. Nampak banyak gila lauk. Tengok lauk kan? Lihat kan? Banyak lauk kan? Betul lah. Banyak sangat lauk. Tak tahu nak makan apa. So